selalu dia bagi tahu dia satu hari nanti dia nak ambil kat pinggir untuk balik Malaysia. Encik Rakib Ahmad, sejarah tercipta malam ni dengan anaknya iaitu Alif Rakib berjaya bawa pulang belt One Championship ke Malaysia. Bapanya sebagai orang yang bersama dengan dia melatih daripada kecil, macam mana perasaannya? Bangga sebab kejayaan ni untuk semua rakyat Malaysia, ada keluarga, paling bangga lah. Alif selalu cakap ini adalah hadiah untuk ayahnya, seorang legenda yang pernah mengharumkan nama Malaysia juga suatu ketika dahulu. Macam mana ayahnya melihat kejayaan ini pada malam ini? Ya, selalu dia cakap, selalu dia bagi tahu dia satu hari nanti dia nak ambil kat pinggir untuk balik Malaysia, nak bagi boleh dapat kejayaan untuk negara lah. Selepas ni apa perancangannya, mungkin boleh dikongsikan secara ringkas untuk Alif untuk bertemu dengan Prajan Chan? Mungkin dah ada ketetapan untuk berlatih di mana-mana? Lepas ni pun sama, dia akan training kat Bangkok ni, selalu sentiasa training, jaga fitness dia, jaga kesihatan dia, insya-Allah boleh lah. Okay, last mungkin kata-kata untuk para penyokong dan orang Malaysia yang datang. Hari ini saya difahamkan ramai yang datang, hampir lebih 100 orang yang datang daripada Malaysia. Mungkin kata-kata sikit. Ya, terima kasih orang Malaysia yang datang support. Semua kita bangga kita dapat kat pinggir bawa balik Malaysia. Okay, terima kasih.